Okay, actually kan, aku rasa ni agak selesa jugalah. Dia bukan macam betul-betul committed sports bike. Kalau macam sports bike punya style, angle dia lebih bawah lagi. Tapi ni dia buat jenis yang ada riser, kemudian dia punya angle ni tak agresif sangat. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah aku berjumpa lagi. So sekarang ni aku dekat booth Triumph. Aku dalam hall event Art of Speed 2026. So video untuk hari ni aku just nak tunjuk korang lah motor-motor apa yang ada kat sini. Tapi aku nak fokus dekat satu motor, sebab aku rasa motor ni yang paling cantik lah pada aku, iaitu ini. Baru sampai, panas lagi, 2026 Triumph Truxton 400. Baik. A twisted feeling, feelings I can't let go. Oh, the thunder keeps calling, the raindrops won't stop falling, falling down in a hole. Let love lies in my head, 'cause I fell for all you said. Okay, so ini adalah booth Triumph dekat Art of Speed. Topi ni tak silap aku ni topi khas kat sini ni, nampak? Art of Speed 2026. Okay, aku nak tunjuk motor-motor yang diorang display kat sini. Yang ini sebenarnya dua ni memang baru launch, baru sangat. Dia melengkapkan lah siri yang kata apa, the new T series. Aku rasa kena lah dengan konsep Art of Speed, yang mana diorang fokus dekat motor yang modern klasik saja. Dan dia lebihkan model-model 400. Yang mana 400 ni kita tahu kalau dalam Triumph ni kira model yang mampu milik lah. So straight kepada model yang baru launch ni. Lepas tu baru aku tunjuk yang mana yang lain-lain ni. Dan ada juga satu model yang dah boleh kata macam custom livery ataupun ada light-light accessories lah, dia dah pasang kat sana. Ini adalah Triumph Truxton 400, yang mana enjin ni adalah enjin 400cc single cylinder yang sama yang ada dekat Triumph Scrambler 400 dengan Triumph Speed 400 tu. Enjin yang sama, tapi dia dah stylizekan dia kepada style-style cafe racer lah, macam tu. Dia punya handlebar, kalau kau tengok sini, clip on. Handlebar clip on. Kemudian dia punya footpack dia, footpack jenis yang ke belakang sikit. In comparison, kalau kau nak tengok comparison dia, kau boleh tengok yang ada dekat Scrambler. Kalau kat Scrambler nampak dia lebih ke bawah dan lebih ke depan. Dan dia punya footpack dia memang lebih special lah kat sini kan. Kalau dari segi riding position, aku boleh nampak walaupun dia cafe racer yang macam agak agresif, kalau dalam siri 400 untuk Triumph ni dia kira paling agresif lah ni. Sebab dia pakai clip on, kemudian seat dia pun memang nampak flat. Dia punya footpack pun nampak dekat bawah seat. So memang agresif dan aku memang suka macam ni. Clip on dia jenis kat bawah, and then dia ada riser. Aku rasa angle dia ni pun masih selesa lagi lah. Kalau dalam kategori cafe racer ni kira agak selesa lah. Kalau tengok dekat cockpit dia, meter yang standard, sama je, dia berkongsi meter dengan model-model yang lain. Dan yang ini adalah aksesori, yang ni B-Line. B-Line ni kalau siapa tak tahu, dia adalah navigation system yang sangat simple. Dia bukan macam kalau kau pasang Waze kan, dia tunjuk banyak macam benda kan. Yang ni dia fokus dekat navigation saja dan dia sangat simple. Aku tak pernah guna, tapi aku dah tanya orang yang pernah guna, dia kata memang kalau macam jalan dekat KL ni kan, bercabang-cabang kan, ada banyak cabang, dia macam confuse sikit. Tapi kalau kau touring, jalan kampung apa semua, memang sesuai pakai ni. Nice. Fairing, benda yang paling menarik dekat motor ni. So fairing dia, kalau kau tengok memang sama dengan apa yang ada dekat model yang 1200cc tu, yang warna merah tu. Sebab tu aku rasa ni memang cantik gila. Dia buat proper lah. Dipadankan dengan tayar yang boleh kata tayar yang sporty, iaitu Pirelli Rosso 4 kata silap. Rosso 4 kan. Saiz tayar dia depan belakang adalah 17. Untuk yang belakang ni dia pakai 150/50. Ini aku rasa dah max lah ni, dah tak boleh besar lagi. Dark clouds won't let me forget. I don't know why I let it get to me. It gets to me. 'Cause I think of you every time it rains. One drop is all it takes, and it's pouring
Okay, kita go through dia punya spek sikit korang tengok ni, harga dia adalah 29,900. Kenalah dengan apa yang dia bagi. Ini pun aku impress. Sebenarnya aku expect harga dia 30 lebih. Bila dia umum tadi adalah 29,900. Enjin ni korang tengok ni 358cc liquid cool, single cylinder. Aku dah try bawa dah motor yang model yang tu kan, Speed dengan yang belakang sana tu yang Scrambler. Engine ni bagi aku dia cukup power. Dia rasa sangat modern, tak ada rasa macam motor klasik sangat lah. Dia rasa memang modern, comparable dengan macam KTM punya engine. Dari segi horsepower, dia menghasilkan 41.4 horsepower pada 9,000 RPM dan 37.5 Nm of torque dekat 7,500 RPM. So kat situ je kau boleh nampak yang sebenarnya dia bukanlah enjin yang torquey sangat. Dia lebih kepada enjin yang boleh high revving juga. Power dia pun dekat ujung-ujung. So kat sini boleh tengok juga dia punya sistem dia adalah Bosch EFI, yang mana dia punya ni dia panggil electronic throttle control kan, ataupun ride by wire lah. So dekat sini feel dia sangat berbeza lah dengan motor yang korang biasa bawa yang pakai kabel tu. Kau akan rasa dia push and pull kan. Yang ni memang rasa spring. Aku personally tak minat lah macam ni. 6 speed, dia ada slipper clutch. Weight dia adalah 176 kg sahaja. Kau boleh tengok ada 3 pilihan warna, ada pearl white, phantom black dengan racing yellow. So dia orang display yang racing yellow. Aku rasa yang racing yellow ni yang paling menyerlah, sesuai lah untuk display kat sini. Yang banyak hitam putih tiba dia kuning. Memang nampak stand out lah. So aku nak try duduk. Wah, nice lah. Okay, actually kan aku rasa ni agak selesa jugalah. Selesa. Dia bukan macam betul-betul committed sports bike. Kalau macam sports bike punya style, yang ini pun dia angle dia lebih bawah lagi. Tapi ni dia buat jenis yang ada riser, kemudian dia punya angle ni tak agresif sangat. Nice. Kemudian tank ni terasa panjang lah. Ini memang normal lah untuk motor-motor cafe racer, dia memang panjang supaya kau boleh duduk belakang sikit. Yelah, rasa lebih agresif lah. Memang rasa lebih agresif. Yang ini pun aku suka kan. Besi yang mana dia ada headline finish. Okey lah. Ni lampu belakang dia. Yang ini dia punya cover je tau. Maksudnya kalau kau buka ni, kau boleh je lah bawa pillion, bawa penumpang. Ni food pack untuk penumpang belakang kan. Kemudian yang ni aku rasa menarik sikit. Dia macam tambah satu lagi layer. Material dia plastik juga. Dan benda ni aku rasa korang boleh terus buka je. Boleh tampal lah nombor plate kat sini ke apa kan. So nampak clean gila belakang ni. So motor ni dari segi brake system, dia pakai bi-brake depan dengan belakang. Depan tu dia pakai 4 piston bi-brake. Bi-brake ni kalau korang tak tahu, dia adalah anak syarikat kepada Brembo untuk range yang lebih mampu milik. And then untuk suspension USD fork. And then belakang ni macam Showa punya style. Aku tak tahu ni brand Showa ke apa, tapi nampak macam high quality lah. So selain daripada tu, Prime juga memperkenalkan satu lagi model, iaitu ni model Tracker 400. Ni pun nice juga ni. Ni dia punya inspirasi lebih kepada racer style. Yang ini adalah flat track. And it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, keeps pouring and pouring. I'm screaming at the ceiling, every word's a twisted feeling, feelings I can't let go. And the thunder keeps calling, the raindrops won't stop falling, falling down in a hole. I don't know why I let it get to me. It get to me. So kat sini kau boleh nampak lah ada ciri-ciri flat track, walaupun dia bukanlah betul-betul motor flat track. Kalau motor flat track yang sebenar, brake depan pun tak ada kan. Dia pakai jenis yang macam ni lah. So tayar dia saiz 17, bukan tayar 19 ataupun 18 kan. Biasanya kalau flat track kan pakai 19 ataupun 18 kan. Yang ni saiz 17, yang tayar dia pun tayar jenis macam ni. Dia panggil MT60 Pirelli. Tayar ni bagus juga ni. Alright, so dari segi styling, macam aku cakap, dia inspired by flat track. Lepas tu nama dia Tracker. So handlebar memang sangat wide, dan bila kau duduk, dia punya footrest pun dia tak ke depan macam Scrambler kat belakang tu. Yang ini pada pendapat aku lah, kalau yang itu, kalau off-road dia boleh berdiri. Yang ini off-road kau kena duduk. Dia sesuai untuk main slide-slide. Okay, bahagian engine sama exactly macam apa yang ada dekat Truxton.
Aku nak try duduk lah kat sini. Okay, yang ni immediately bila kau duduk atas motor ni, kau akan dapat rasa yang badan kau agak tegak. Kemudian handlebar ni pun dia agak dekat sikit sebab dia punya band tu dia ke belakang tau. Kalau perasan dia ke belakang. Ada certain motor kalau off-road pun kadang-kadang dia band dia ke atas. Yang ini dia angle dia ke depan. Yang ni tak, yang ni ke belakang. Lebih mendekat. Tapi memang betul-betul lebar. Aku rasa ni mungkin 800 ke 820 macam tu dia punya saiz. Meter sama macam Truckstern dan juga Scrambler, sama je. Dan aku rasa kalau dekat jalan raya mungkin cruising rasa sedap juga sebab dia sangat lebar kan. Yelah, tapi dia tak rasa macam motor off-road sangat. Ini pun antara ciri-ciri motor flat track lah. Dia ada nombor kat sini. Yang ini pun macam dia punya, bukan windshield sangat ni. Ni sebenarnya lebih kepada dia punya number tau. Tempat letak nombor racing korang. Yang ini aku tak tahu dia datang standard ataupun accessories. Aku rasa untuk motor ni okey, tapi untuk motor Truckstern tu aku rasa tak perlu kot. Okey, ni dia punya harga harga dia adalah 27,900. Kalau tengok spek dia memang sama lah. Dari segi horsepower sama, dari segi EFI dia sama. Kemudian dia juga ada slipper clutch. Dia ringan sikit disebabkan dia tak ada fairing depan tu. 173 kg. Okey, sekarang aku nak tunjuk dengan korang just walk around lah kat sini kan. Okey, yang ini adalah tracker custom. Ini aku rasa khas untuk Art of Speed lah sebab ni Art of Speed Edition. So basically dia buat warna yang macam British Racing Green. Dia tambah lining gold dengan nombor 400 ni. Dan bahagian depan ni dia pasang guard untuk dia punya fog. Ini tutup terus. Kadang-kadang motor racing lah. Tapi tak ada apa-apa yang aku rasa nampak macam performance upgrade ke apa, tak ada. Oh, lagi satu dia punya belakang. Ni aku cakap tadi. Dia belakang ni kau boleh buang terus ekor. So nombor plate tu kalau kau boleh tampal mungkin kat sini ke, tapi kecil sangat lah. Yang ini pula adalah Truckstern 400. Truckstern 400 untuk edisi Art of Speed 2026. So sama, tak ada banyak beza sangat. Oh, exhaust dah tukar. Ni exhaust Zat. So sama dekat sini kalau tengok dia punya brake pun semua tak ada apa-apa tukar. Performance part tak ada. Just stripe je. Tapi stripe ni kira cantik lah. Bagi aku kalau dia keluarkan edisi ni untuk jual pun bagus. Kat sini ada checkered flag warna hijau, British green, dan ada gold juga line. Ni aku tengok ni nampak. Dia sebenarnya ni hanya wrap saja. Stiker wrap. Okay, so ni model yang terbaru untuk Scrambler 400 version XC. Sebenarnya dalam siri 400 Triumph ni aku paling suka yang ni. Harga dia pun yang paling mahal. Iaitu adalah 34,200. Aku memang minat yang ni, Scrambler XC. Kalau di display yang warna kuning tu aku rasa memang menyelah. Mungkin dia tak nak overshadow motor ni kan. Dua motor ni baru launch kan. Dia tak nak overshadow, dia tak display yang warna kuning. Okay, yang belakang ni adalah abang besar dia, 92,300, 1,200cc. So ni Triumph XE. Kemudian yang ni pula adalah Speed 400. Speed 400 ni kira model 400 yang paling basic lah. Boleh kata macam standard model lah. Harga pun paling murah iaitu RM24,700. So kalau korang datang sini, korang boleh tengok lah, ada banyak merchandise, official merchandise Triumph. Yang aku pakai ni pun kira official merchandise Triumph jugalah. Lawa, barang dia pun lawa. Aku rasa sampai sini je dulu. Aku akan cuba tanya dia orang. Kalau dia ada test unit, aku nak test lah. Nak pinjam motor dia orang ni untuk test. So kena stay tune lah. So aku rasa sampai sini je dulu. Kalau korang ada soalan boleh tulis kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. Feelings I can't let go.